Cik Fauzan cakap protein yang kita perlu kat badan kita. Tapi sebenarnya protein ni kita perlukan banyak, maksudnya lebih banyak daripada karbo ke ataupun macam mana? Untuk nak bagi gaya hidup yang lebih sihat kan. Macam Cik Fauzan sendiri lagi nampak lagi muda daripada saya ni. Tak adalah lampu kot. So macam mana? Protein tu kita nak kena banyak ke atau macam mana? Nak kata banyak tak, dalam hadis pun ada sebut paling baik adalah jalan pertengahan, which is moderation. Okay, secara sederhana. Tapi yang penting memang badan kita perlukan protein. Okay, protein adalah untuk membina kita punya muscle, dan muscle dapat menggerakkan badan kita. So kalau tak ada muscle, tengok macam iman lah. Ada tulang je, mana laku. Kan? Sian cameraman, kena juga. So muscle tu kena ada. So cara nak bina muscle adalah protein. Dan protein tak susah, betul. Ya, Ada daripada ikan, daripada ke kacang, contoh dia kacang soya, ataupun red meat, which is daging. So that's all. So go back to nature tadi, makanan kita memang sepatutnya makanan yang untuk nenek moyang kita makan. Itu sahaja. Kalau ayam bukan protein? Ayam protein, yes. Ayam protein lah. Ayam protein. Walaupun dia bukan red meat. Dia bukan red meat, ya betul.